Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi Nak Hadir ke Sekolah yang membantu merekodkan kehadiran murid dengan lebih mudah dan pantas. Beginilah rutin anak sketch apabila hadir ke sekolah. Macam mana cara nak guna? Mari kita lihat. Di papan kenyataan ini terdapat semua nama murid Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh yang telah disusun mengikut kelas. Apabila murid hadir ke sekolah, mereka akan mengambil kad ID masing-masing dan scan kad tersebut menandakan mereka telah hadir ke sekolah. Pihak sekolah telah menyediakan 2 laptop dan scanner untuk melicin proses imbasan kehadiran pada setiap pagi. Best kan? Rasa macam vibe-vibe berada di kolej pula. Itu ramai tertanya-tanya, siapakah pencetus aplikasi Nak Hadir ini? Bersama saya, orang yang menghidupkan Nak Hadir ini. Rasanya sudah hampir 6 tahun penggunaannya. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana boleh tercetus idea untuk menggunakan aplikasi ini? Baiklah. Okay, idea ni tercetus ketika zaman PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, zaman COVID dulu, tahun 2020, tak silap saya sampai 2021. Ketika itu kita gunakan pengimbas suhu. Tapi selepas itu kita teruskan penggunaannya untuk merekodkan kehadiran murid dengan menggunakan kad QR untuk memudahkan perekodan kehadiran murid ni untuk guru-guru semak di dalam sistem secara pantas, di mana guru-guru boleh melihat kehadiran murid ni di dalam sistem yang kita namakan Datang Reader. Okey, apps ni kita namakan Datang Reader. Semua guru dan AKP kita minta install, di mana kita juga merekodkan kehadiran guru dan juga AKP. Okay, untuk semakan, cikgu-cikgu bolehlah lihat pada attendee list. Sebagai contohnya, nak lihatlah kehadiran murid. Contohnya tahun 6 lah. Kita tengok okay, di mana hari ni, kalau hijau ni maksudnya semua hadir lah hari ni. Alhamdulillah lah. Tahun 6 hari ni semua hadir lah. Kalau kita ambil contoh tahun 4. Kalau kita tengok sini, okay, ada putih kat sini. So, hari ni ada seorang tak hadir. So, kita boleh semak ni secara pantas lah selepas murid-murid scan kehadiran lah. Termasuk juga RMT, kita minta juga lah murid-murid sebelum makan merekodkan lah menggunakan kad QR supaya kita dapat semak lah siapa yang makan atau tidak pada hari itu. So, untuk menganalisis kehadiran murid ni, kita akan masuk ke dalam website datang.my untuk melihatlah analisis kehadiran murid setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, semua direkodkan di dalam ni lah. Sebagai contohnya, saya nak lihat kehadiran murid pada hari ini, contohnya tahun 4. Okey, saya nak tahun 4 dan saya kliklah search kat sini. Jadi dia akan paparkanlah kehadiran murid ni jam berapa, siapa yang tak hadir, dan kita boleh download sebagai PDF ke Excel ke untuk kita buat sistem lah, bergerah dan sebagainya yang kita akan kongsikan kepada guru-guru setiap minggu. Itu sajalah daripada saya sikit sebanyak tentang penggunaan sistem Nak Hadir ini yang menggunakan base Datang Reader and Datang.my lah. Sekian. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjawab soalan saya. Baiklah, sama-sama. Jelas sekali, aplikasi Nak Hadir ke Sekolah memudahkan pengurusan kehadiran dan meningkatkan komunikasi antara sekolah dan ibu bapa. Saya, Nur Amni binti Syaimi, melaporkan untuk TV PSS Cash. Sampai jumpa lagi. Jelas